Okay, Assalamualaikum, morning. Saya Najmi dari M Home Property. Okay, sekarang ni kita berada di majlis penyerahan kunci di Sungai Merak, Kajang. Di belakang saya ni sebuah rumah tiny house, full spec. Tapi owner ada buat penambahan sikit lah. Jom kita review rumah ini. Okay, so di hadapan ini kita punya veranda. Veranda kita yang berkeluasan 5x10. Dan owner ada buat penambahan dari segi tiang Roman dan juga tiles heavy duty lah di bahagian porch. Okay, jom kita masuk dalam. Okay, Assalamualaikum. Okay, inilah bahagian dalam rumah ini. Ini bahagian ruang tamu dan juga dining room lah yang berkeluasan 14x10. Di sini juga terdapat owner ada buat penambahan partition dinding lah untuk membahagikan antara ruang tamu dan juga bahagian dapur. Okey, so saya nak membawa kepada bilik lah. Cuma untuk bilik satu ni, owner rumah dah letak barang. So kita hormat privacy tuan rumah. Kita akan terus ke bilik yang kedua. Okey, ini dia bilik kedua kita. Bilik kedua kita, bukaan bilik ialah 10x10. Daripada lantai ke ceiling 10 kaki dan juga lengkap sekali dengan cermin lah. Tingkat casement kita yang 2x5. Kat sini owner ada buat penambahan pohon aircon. Kita punya hook kipas pun kita lengkap lah. Untuk warna dalam ni owner ada buat penambahan sikit. So ni pilihan daripada tuan rumah lah. Okay, macam mana? Okay tak? So kita terus kepada ini yang saya masukkan tadi, penambahan di 5 kaki di area belakang. Okay, so di dapur ni owner buat tabletop melintang. Kita punya size tabletop ini 6 kaki lah. Juga lengkap sekali dengan tingkap yang bersaiz 2x4. Kita punya SSO pun kita dah bagi sekali lah. Lengkap sekali dengan kita punya sinki. So ini pintu untuk keluar lah. Okay, tarik rupanya. Ni bahagian belakang. Okay. Ini pula di bahagian tandas. Okey, itulah dah ada barang-barang owner. Tandas kita bukaan 4x6. Owner juga ada buat penambahan tambahan tiles kaki. So kat sini boleh nampak lah, inilah pilihan yang dibuat oleh owner. Ini pilihan daripada I'm Home lah. Cuma owner pilih juga untuk tiles tu. Ini bahagian laundry. Ini bahagian laundry. Sini kita ada plug, nanti owner akan letak kat sini washing machine lah. So untuk rumah tiny house ni, basically kalau korang nak buat penambahan, ada nak buat perubahan, tak ada masalah. Boleh je bagi tahu apa yang nak tambah, apa yang nak buat. InsyaAllah kita akan membantu. Okay, so macam mana rumah ni? Cantik tak? Komen kat bawah. Okay, cantik tak rumah ni? Okay, so kalau korang puan-puan boleh tengok, tuan rumah ni ada buat banyak penambahan. So kita alu-alukan kalau kata ada idea, kita boleh buat lah. Tuan-puan yang berminat untuk bina rumah di atas tanah sendiri dengan M Home Property, boleh tekan link di bawah ataupun kontak di nombor yang tertera. Okay, so semoga kita berjumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.